Lebih RM40 daripada KL ke Bandar Rimbayu, Selangor. Kita tengok ni harga dia berapa. RM40. Oh, surcharge. Oh, yang mahal dia sebab ada surcharge RM10. RM44, total RM30 lebih. Okay. Jarak untuk pick up, tengok berapa jauh nak pick up barang. Jarak untuk pick up 2.7km. Dekat je. Okay, let's go guys. Kita nak pick up barang. Okay guys, dah sampai. Tinggal nak tunggu pick up barang, lepas tu kita deliver barang. Let's go. Ni dekat area mana? KL. Ni nak kena hantar kek pula daripada KL ke Rembayu. Comel kek dia. Sekarang aku dah pick up barang. Aku nak gerak ke tempat delivery. Kita tengok berapa jarak dia. Bapak dia 52km, 1 jam 15 minit. Betul lagi. Allowing complete. Full completion. Alright. Settle. Balance 34.5%. Punyalah berebut nak dapat job mahal. Kita kira kita punya untung bersih. Ni daripada point A ke point B lah. Ni pick up. Ni deliver barang. Jarak kita adalah 52 km. Perjalanan sepanjang 1 jam 15 minit. Tol RM RM4.30. Customer bayar aku, customer bayar RM44. Balance tolak commission daripada Lalamove dan SST. Balance aku dapat RM34.50. Ni total bila tolak commission dan SST. Okay. Aku punya kereta 112.4km per liter. Total kilometer kita adalah 52km. 52km bahagi dengan 12.4. Perjalanan kita memerlukan 4.19 liter. 1 liter RM RM1.99. Kita kali dengan RM1.99. Minyak saja RM RM8.34. Balance aku dapat tadi tolak dengan RM RM8.34 equal RM RM26.16. Jadi aku dapat RM26.16 je total untuk kerja 1 jam 15 minit. Ni kalau aku tolak tol, kalau aku tak claim tol 26 ni, contoh kalau aku tak claim duit tol ni RM26.16 tolak dengan RM RM4.30. RM RM21.86.
Nampaknya kali ni trip aku agak kurang untung ataupun tak masuk sangat cuma dapat 20 lebih je. Dia yang sedap ni Lalamove ni, bila ada surcharge. Bila kau ada surcharge ni maksudnya dia nak cepat nak cepat. Kat sini korang boleh dapat untung dalam RM RM10. Ini yang kelebihan surcharge Okay guys, tunggu untuk next video. Bye. Ciao.